Hai, nama saya Syarizat. Hai semua, saya Nazrin Syah Muhammad Raizan. Saya pegang watak sebagai Tasha dan Loh. Hari ini saya melakukan watak Ari dalam short sketch Milo dengan Nescafe. Hai awak, nama tunggu. Tak juga. Milo Ice. Di mana untuk projek bersama dengan FJ Studio untuk projek Nescafe dan Milo, dari sini memainkan peranan sebagai in-charge untuk audio lah, dan juga watak saya dalam short film ni sebagai Zack. Gimana lah? Akan betul. Hai, saya Muhammad Syahir, Assistant Director kepada Pak Indra Jabbar untuk FJ Studio. Kita baru lepas shoot untuk filem Milo Nescafe. Kita berada di Setia City Mall. Kita boleh tengok belakang dulu, Setia City Mall. So kita dah habiskan almost 6 hours untuk shoot filem ni. So hari ni kita orang kena melakukan watak sebagai couple. Dunia sebenar kita orang dengan kawan je, so jadi awkward sikit lah. Tipu. Betul, kita orang kawan, best friend je. So jadi awkward lah. So ini pun pengalaman pertama kita orang berdua, so agak menyeronokkan lah. I rasa macam ada je yang tak dengar. Kita patut henti rasa ni sebelum terlambat. Kenapa yang ketawa? Sebenarnya I tahu hari ni akan tiba, cuma I tak sangka secepat ni. Behind the scene pun sweet lah. Panas tu. Terima kasih lah yang bagi peluang kita orang. Nantikan kita punya short film. So jangan lupa, belum berat lagi. So jangan lupa subscribe untuk FJ Studio. So I hope enjoy, and jangan lupa subscribe dekat YouTube. Thank you.